Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kena tengok YouTube Abang Donat channel. Hari ni saya bersama dengan Haji Skof. Haji Skof Wood Slab. Nampak? Dia tak buat kayu hari ni, dia buat Dia buat bodoh. Haji buat apa Haji? Aku tengah duk Nak buat apa? Nak buat apa? Nak plastik kan? Nak apa? Saya ambil. Tempat wear ke? Tempat wear. Tok pakai Tempat wear. api dah. Dekat tu, dekat bilik ayam belakang kiri cengang. Belakang kiri cengang? Kena. Abang Donat baru bagi salam. Terus pas sana. Kalau tengok dekat dalam live tu memang hampa kena hantar bulan lah apa semua kan. Tapi dekat sini sebenarnya kalau hampa duduk kat sini, Haji memang orang yang sangat prihatin dekat pekerja-pekerja dia. Dah jual kayu apa semua tapi bagi makan. Makan apa kan ni Haji? Cerita sikit pasal makan tu. Oh ni kita nak makan dah seafood dengan Seafood. dah lamb skewer. Lamb skewer. Oh, banyak menu tengok tu dengan ada kambing, ada daging. Ikan, lembu, kambing, rusa, Masya Allah. pork. Dia campur semua sekali ni. Masya Allah. Ya Allah, terbaik lah. Okey, Masya Allah. saya dekat saya punya channel ni tak ada orang dapat lagi info-info tentang pasal kayu ni, Ji. Haji memang pakar kayu lah kan. Sikit lah sambil-sambil kita buat kerja ni, Haji boleh terang sikit pasal kayu ni. Macam mana first time Haji berminat untuk buat bisnes kayu ni? Dia sebenarnya mula dengan hobi lah. Hobi ya? Mula dengan hobi. Lepas itu try buat sikit. Saya mula dengan modal RM10 pada tahun 2015. RM10? RM10. Kayu apa buat RM10? Kan mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Oh, betul. Kan? Jadi kita pun try lah buat. Dah buat, tengok. Lepas tu dia berkembang daripada hobi dia jadi industri. Mula dengan 10 keping kayu, kawan bagi. Lepas tu start lah. Buat ni ada orang minat, bertambah sampailah lah ni. Tapi challenge dia waktu permulaan pandemik. Okey. So 2015 sampai 2019 masuk 2020 pandemik. Okey. So pandemik tu yalah semua orang tak ada experience kan. Jadi bila sampai pandemik tu saya pun try lah buat jugalah, hentam sajalah. Tapi Allah nak bagi rezeki. So masa pandemik itulah grow. So maknanya company ni grow masa pandemik. Demand dia meningkat. Masa pandemik kan orang jarang keluar. Betul. Tapi banyak kuasa membeli masa tu kan? Sale naik 800%. Masya Allah. Alhamdulillah. So kita tak pernah jangka pun. Kan? Siapa pernah jangka benda tu dia boleh grow kan? Saya sendiri pun tak pernah nak rasa macam tu. Tapi agak macam pelik lah sebab apa bermodalkan dengan RM10 no? Tapi memang ada cita-cita yang sebelum ni Haji memang ada cita-cita nak buat wood slab lah. Dia lebih kepada minat lah sebenarnya. Minat lah. Mula-mula saya ingat nak berhobi saja. Kan? Tapi bila demand ada, demand tinggi, kita pun jadi seronok untuk buat. Kan? So bila dah semangat ada, demand ada, semangat mah. Yalah. Kan bila satu-satu kerja ni dia menghasilkan sesuatu, tambah-tambah menghasilkan duit pula. Jadi kita seronok lah. Kan? Alhamdulillah sampailah ni berkembang. Tapi challenge tu tetap ada lah. Challenge tu tak ada. Dia bisnes ni dia bukan cerita siapa kuat, tapi siapa boleh tahan. Betul. Kan dalam tahun 2026 ni pula ekonomi dia global crisis. Kan? Bukan Malaysia saja, banyak negara lain facing problem yang sama. Jadi kita ni tak terkecuali lah. Kena jugalah, tempias dia. Kan? Dia start 2025 sampai lah ni dia sale ada drop lah. Tapi kalau kita nak cerita lebih baik daripada dulu. Zaman kita tak ada apa. Zaman kita mula dengan RM10. Kalau lah ni lebih baik daripada dulu pun. Yalah. So syukurilah nikmat. Alhamdulillah. So kalau kata Haji boleh cerita lah kan, macam saya sendiri saya tak tahu, tapi saya tengok kayu tu kalau macam saya sebagai pembeli lah kan, saya akan tengok pada kayu yang cantik, bukan tengok kayu yang Haji kata ini kayu ni lagi mahal sebab apa kualiti dia macam ni kan. So Haji macam Haji tengok daripada perspektif macam mana? Okey, dia banyak kategori tu banyak kan. Kalau kita nak tengok kayu-kayu ni daripada saiz, usia pokok,
Oh, okey. Kan kayu tu rare atau tak rare, kayu tu durability dia, ketahanan dia. Ada kayu yang ketahanan semula jadi, ada yang tidak. Betul. Jadi kayu yang rare ni yang slow grow, kayu yang tahan lama. Jadi selalunya diletakkan pada harga yang tinggi berbanding dengan kayu biasa lah. Dia simple ya, sipir dia mudah. Macam manusia juga, ada 2 kaki, ada 2 tangan, 2 mata, dua lubang hidung, 2 telinga, tapi berbeza-beza level. Kayu pun lebih kurang macam tu lah. Sebab tu salah satu sebab saya suka kayu ni, sebab dia macam sifat manusia. Kan? Tapi kita tak boleh bandingkan. Kayu ni bukan untuk dibanding-bandingkan. Dia umpama macam jari, kita ada panjang, ada pendek. Kan? Tapi ada kegunaan masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kita tidak boleh meletakkan kekurangan tu sebagai satu kelemahan. Ada kelebihan dia. Ada kelebihannya. Kan, kekurangan pada setengah perkara, contoh kayu lembut. Dia kurang masalah berbanding kayu keras. Masalah pecah, meleding, melengkung dan sebagainya dia kurang. Tapi dia kurang keras. Kan? Tapi untuk kayu-kayu keras ni dia mudah pecah. Ni mudah warping. Tapi kayu ni bukan diletakkan hanya pada faktor kayu saja. Nak bagus ni faktor manusia juga dia ambil kira. Cara kita sorting dia, cara kita asingkan dia ataupun kita categorizekan dia, cara kita menjaga, membelah, tu pun proses dan sebagainya, itu pun dia ambil kira. Kan, cuma maknanya bukan hanya letak pada kayu, tapi dia juga letak pada faktor manusia. Kalau kata macam orang kan, dia minat, dia tengok macam kayu ni kan semua, dia minat apa semua, tapi dia tak tahu Haji. Dia tak tahu macam mana, apa suggest Haji untuk orang-orang yang first time tengok ni. Dia kata, oh ya, aku minat tapi aku tak tahu jenis macam mana yang aku rasa sesuai untuk aku. Itu macam mana tu? Kadang ilmu ni kita kena cari. Kan, kita kena cari di tempat yang betul. Kita tidak boleh hanya percaya pada penjual saja. Maknanya kita kena buat homework juga. Kena study juga. Pasal kayu tu lah kan? Pasal kayu tu. Kan? Lah ni zaman 2026 ni zaman dah canggih dah. Betul. Ilmu ni kalau nak di mana-mana pun ada. Kan? Either kita nak atau tak nak saja. Mudah dah lah ni, tekan-tekan dah dapat dah. Betul. Kan? So buat maknanya pergi cari ilmu. Kena bertanya, kena pergi tempat yang betul. Macam di Malaysia ni ada FRIM, FRIM. Lepas tu ada MTIB, MTC, Malaysian Timber Industry Board, Mission Timber Council. Boleh buat, jadikan dia rujukan. Dalam ni pun banyak website yang related to kayu. So boleh belajar dekat sana. So maknanya ilmu tu perlu dicari. Betul. Kan? Bermakna dia kalau kata dia nak pakai untuk rumah dia, contohlah kan, rumah ke restoran ke, dia nak tahu sifat kayu tu macam mana pun, dia boleh tengok lah. Dia boleh tengok. Sebab ada orang buat research, orang terdahulu dia buat research, menulis buku dan sebagainya. So kena rajin membaca sikit lah. Kan? Okey, faham. Jadi tak boleh lah kita tak pandai, lepas tu nak percaya cakap orang 100% pun tak bagus juga. Kan? Betul. Jadi perbandingan tu pada ilmu, bukan pada kayu tadi. Tak boleh kita nak ambil kayu cengai nak bandingkan dengan kayu mabau. Tak perlu pun. Betul. Kan? Kayu mabau ada kelebihannya, kayu cengai ada kelebihannya. Contoh, kan? So, macam kalau Haji sendirilah Haji sebab Haji peminat kayu. Antara kayu, 3 jenis kayu yang Haji memang rasa Haji favorite Haji lah. 3 jenis kayu. Kayu kalau di Malaysia ni, saya suka kayu merbau. Kalau di Myanmar saya suka kayu jati. Lepas tu yang ketiga daripada Afrika saya suka kayu Iroko. Itu kayu-kayu favorite saya lah. Jadi ketahanan dia tu. Tapi kayu-kayu lain pun banyak juga di Malaysia sendiri pun ada beribu jenis kayu, lebih daripada 2000 spesies kayu. Kan? Macam sekarang ni kan kat Malaysia kan kita ada tanam jati kalau tak silap saya kan. Dekat Perlis dekat Perlis. So yang tu kita dah boleh ambil Haji. Sebenarnya untuk kayu-kayu jati ni dia ada tempo matang ataupun usia pokok tu. Selalu dipraktikkan usia pokok mestilah berusia 60 tahun dan ke atas. Maknanya minimum 60 tahun. Tak boleh lagi. Jadi kalau di Perlis tu wallahu alam bisawab, saya rasa masih muda lah. Kan? Mungkin dalam 50 tahun lebih. Dan dia ada prosedur menebang dia. Pokok tu mesti dimatikan selama 2 tahun. Mati berdiri. So kita kena buang sapwood sampai dia mati selama 2 tahun. Dia kering secara semula jadi. Mungkin dia reduce 50% kandungan kelembapan di dalam kayu tu. Dan baru kita tebang. Lepas tu barulah kita dapat good quality of teak wood.
Dia tak boleh terbang terus gemuk. Tak boleh. Dia akan sebab water content dia tak keluar habis. So kayu tadi akan jadi nampak macam hitam sikit. So dia tak dapat good quality lah. Sebab tu saya kata faktor manusia juga main peranan. Proses tu dibuat oleh manusia. Kan tak mungkinlah dia sampai 60 tahun dia nak mati sendiri kan. Sebab jati ni boleh hidup sampai 1000 tahun. Kan? Jadi minimum 60 tahun, dimatikan 2 tahun, lepas tu dibelah dan kemudian dikeringkan sampai di bawah 12% kandungan kelembapan. Masya-Allah. So proses dia panjang lah. So maknanya faktor manusia sangat main peranan pada kayu lah. Baik, last lah, sedikit pesanan untuk sahabat-sahabat kita yang baru berjinak-jinak untuk orang kata meminati wood slab ni. Lepas tu mungkin Haji boleh cerita sikit pasal last lah ni, ini dia untuk datang ke Skor Wood Slab Kajang ni. Tuan-tuan dan puan, saya salah seorang daripada pengusaha industri wood slab di Malaysia ni. Ramai lagi yang buat. Tak kisahlah dia beli di mana pun, pastikan beli yang betul. Maknanya melalui proses pengeringan, melalui proses-proses yang sepatutnya untuk nak mendapatkan good quality. So kayu-kayu di Skor semua dah melalui proses pengeringan yang sepatutnya, disorting dan dipilih yang terbaik untuk dijadikan semua produk berasaskan wood slab. So kita ada 36 spesies kayu daripada 10 negara. So bolehlah tuan-tuan datang ataupun boleh contact sales team di Skor Kajang. InsyaAllah kita cuba bagi servis yang terbaik. Baik, terima kasih pada Haji. Kacau Haji, minta maaf Haji Ya. Saya tunggu nak makan ni. Terima kasih kepada semua yang menonton untuk Abang Donat channel ni. Jadi kepada hangpa semua, kalau nak dapatkan wood slab yang terbaik, boleh datang sendiri tengok di Skor Wood Slab Kajang dekat Bukit Angkat. Baik, Assalamualaikum.